Menurut laporan daripada Bank Negara Malaysia, pada tahun 2024, sebanyak 61% rakyat Malaysia tiada simpanan kecemasan walaupun RM1,000. Selain komitmen bulanan yang makin meningkat, tabiat berbelanja yang berlebihan secara online juga turut menjadi punca kurangnya kemampuan untuk menyimpan. Malah, sebanyak 37% rakyat Malaysia juga gemar membeli barangan yang tidak penting secara online. Pesan mentor saya, langkah pertama bila kita dapat gaji adalah asingkan paling kurang 10% untuk tujuan simpanan dan pelaburan. Cara terbaik untuk pastikan duit kita tidak bocor adalah alihkan kepada simpanan emas. Jadikan ianya sebagai rutin setiap kali dapat gaji. Lama kelamaan, ia akan jadi satu kebiasaan secara automatik. Simpanan kita makin lama makin bertambah. Bulan ini, saya nak bantu 30 orang penyimpan emas baru sempena musim gaji. Bagi tuan-puan yang berminat untuk mulakan simpanan emas di Public Gold, tuan-puan boleh sahaja terus rujuk pin video saya, cara mudah daftar akaun Public Gold dan nanti saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.